27 Julai 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran ini milik Allah sekalian, kita berada pada penghujung surah Al-Insan. Bagi tuan memiliki tahzib tafsir ringkas ini, turun muka pada muka surat yang ke-229 jilid yang ke-10. Di sini menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang kafir Mekah ni yang seangkatan dengan mereka, kecenderungan kehidupan dunia, menikmati kelazatannya, syahwatnya, menyebabkan mereka melupakan akhirat. Telah kita bincangkan bahawa perkataan digunakan oleh Allah ni adalah wa yadharuna wara'ahum. Mereka meninggalkan perkara itu di belakang mereka, padahal akhirat itu satu benda yang pasti akan berlaku. Dan kita telah lihat di hujung surah Hijr, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, bahawa beribadah kepada Tuhanmu sehingga datang kepada kamu kematian. Yakin itu oleh kerana satu benda yang pasti, setiap hari kita menyaksikan kematian, maka kematian itu dipanggil dengan yakin. Telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Tapi si kafir tidak ada perspektif itu dalam dirinya. Kamus mindahnya hanya memikirkan tentang kebendaan, keseronokan, kelazatan, dan semuanya bersifat faniyah. Jadi inilah dia garis pemisah di antara si mukmin dengan si kafir. Dan kita telah lihat bagaimana al-lafu wan nashr yang menceritakan tentang penyebutan nikmat balasannya secara bersilang, bahawa ini untuk orang beriman, itu untuk si kafir. Maka mukmin beramal untuk dunia juga akhirat. Tapi si kafir ini kompas hidupnya hanya tertakluk kepada dunia saja. Di mana ada fulus, maka semuanya lulus. Tapi si mukmin tidak berfikir seperti itu. Maka pandangan bersifat materialistik dan perbuatan yang menunjukkan kepada semuanya kecenderungan material ini adalah pendorong kepada mereka untuk melakukan perkara kekufuran dan perkara cinta keduniaan dan menutup pintu hati mereka melihat kebenaran. Jadi Allah telah menjelaskan kesempurnaan kuasanya dengan menyebut dalil tentang permulaan penciptaan makhluk, mengulanginya. Ini semua kuasa Allah SWT yang mana kita dapat lihat bila Allah Taala menyatakan nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kamilah yang telah menjadikan mereka, menguatkan sendi tubuh mereka, dan bila kami kehendaki maka kami sungguh-sungguh mampu mengganti mereka dengan orang yang serupa dengan mereka. Jadi inilah satu garis pemisah di antara si muslim dengan si kafir. Jadi bagaimana orang kafir ini yang lalai dari pertemuan dengan Allah SWT di akhirat, sedangkan Allah yang menciptakan mereka dan mengukuhkan anggota mereka. Telah kita pelajari perkataan asrahum ini yang merujuk kepada mafasilahum, seperti disebut oleh Imam Ibn Jarir Tabari, satu maksudnya. Dan Allah mengaitkan penciptaan itu dengan persendian. Ini sendi-sendi dalam badan ni. Dan Nabi pun telah beritahu kepada kita, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu dengan mengerjakan sunat duha sebagai contohnya, atas lebih 300 sendi ada dalam anggota tubuh badan kamu. Ini menepatilah awal surah yang mana menceritakan tentang manusia diciptakan Allah pada asalnya tidak ada langsung insan yang bernama sekian-sekian. Al-ata al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi ni kita dapat lihat bagaimana kesaksian tanasub matlaknya dengan khitam surah. Dan sungguhnya surah ni kita dapat lihat dalamnya nasihat-nasihat yang dikemukakan, anjuran, suruhan, dan kemudian peringatan keras, janji, ancaman sebagai peringatan untuk orang ini merenungi, mengambil pengajaran daripada nasihat yang dikemukakan di sini. Jadi siapa yang mengkehendaki kebaikan untuk dunia juga akhirat, maka dia akan menjadikannya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun apa yang kamu inginkan itu belum tentu itu yang diinginkan oleh Allah SWT, tapi kamu masihlah mengusahakan untuk mendapat kebaikan. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini beramal untuk satu benda yang telah ditetapkan ataupun bagaimana kedudukannya? Kalau gitu perlu apa lagi beramal? Jawapan Nabi, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kamu kerana yang kecenderungannya untuk melakukan kebaikan, maka itu menandakan dia orang yang baik, dan kecintaannya kepada amal salih itu sudah menjadi satu kayu ukur bahawa di sisi Allah dia ini akan dapat ampunan. Sebaliknya orang yang milih untuk melakukan kejahatan, seumpama yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, kalau seorang itu berusaha untuk mendapatkan rawatan doktor supaya mengelakkan penyakit-penyakit bahaya menimpanya, maka ini adalah satu pembuktian bahawa hidayah Allah pun kena diusahakan, macam juga kesihatan. Macam juga anak itu berusaha untuk dapat keputusan yang cemerlang dengan melakukan latih tubinya, hadir ke tuitionnya, tak pernah ponting kelasnya. Itu ciri-ciri yang menandakan dia akan berjaya. Kerana itu Allah menyatakan di bahagian hujung ni, walaupun
walaupun apa yang dapat kita lihat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakimah. Alim ini kata Sahibul Kasyaf Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahawa merujuk kepada pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Ai aliman bi ahwalihim wa ma yakun minhum, hakiman haitsu khalaqahum ma ilmihi bihim. Maknanya pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu dan segala ketetapan Allah itu adalah yang maha hikmah, bijaksana. Walaupun perkara ini di luar pengetahuan kita, tapi kita mengusahakan untuk dapat kebaikan, macam kesihatan, macam kejayaan peperiksaan, begitu juga hidayah. Macam kisah yang saya bawakan kepada tuan-tuan tentang Tufail bin Amr ad-Dawsi ini, yang telah menjalani perjalanan yang jauh untuk mencari kebenaran dan akhirnya masuk Islam, dan akhirnya Nabi wafat masih kekal dalam Islam, berperang menentang Musailimah, sehingga dalam perjalanan itu telah mimpi melihat bagaimana kepalanya dibotakkan, dia ditangkap, kemudian burung keluar dari mulutnya, kemudian datang seorang perempuan masukkannya dalam kemaluannya, dan anaknya berusaha untuk menolongnya tapi tak mampu buat apa-apa. Mimpi itu menjadi petanda, akhirnya dia sendiri mentakwilkan mimpi tersebut. Ini pernah kita bincangkan dalam surah Yusuf yang lalu. Jadi Tufail ini sendiri Allah ilhamkan kepadanya untuk menjawab kemusykilan tentang mimpi yang dialami itu. Dia sendiri berkata kepada anaknya, kepada orang kelilingnya, turut serta dalam peperangan menentang Musailimah itu, kepalaku dicukur menandakan aku akan dipenggal, burung keluar dari mulutku itu menandakan itu ruhku akan keluar, wanita itu mengambil aku masukkan dalam rahimnya, kerana bumi ini dipanggil sebagai ibu, maka perempuan adalah ibulah, dan anak aku cuba untuk menyelamatkan aku, berarti dia tak berjaya mati syahid dalam perangan menentang Musailimah. Ya Allah, kita telah bincangkan tentang takwil mimpi dan Yusuf kan, bahawa dia ibarat burung, kalau kamu takwilkan waqa'a, dia akan jatuh macam yang kamu katakan, terutamanya kalau orang tu orang saleh. Maka benar segala yang dikatakan itu semuanya berlaku. Tufail terbunuh pada hari Yamamah, anaknya cedera, hampir putus tangannya kerana berusaha untuk menyelamatkannya, tangannya hampir tetap putus. Namun anaknya yang mulia ni, Amr ini, mati juga dalam perang fisabilillah pada waktu yang berikutnya, itu perang Yarmouk. Yarmouk ni satu tempat dekat Jordan. Tuan-tuan ambillah peluang untuk melihat bumi Allah, kerana disuruh kita untuk menghatikan tempat-tempat ni, jalan menambah iman. Saya telah huraikan pandangan Imam Fakhruddin Razi berkaitan dengan galakan untuk kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, geografi Al-Quran ini, ketepatan apa yang disebut Al-Quran, semuanya berlaku dan dapat lihat depan mata pada hari ini. Maka inilah dia kisah seorang manusia yang pernah berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah, Tufail bin Amr ad-Dawsi, dan akhirnya matinya pun dalam keadaan yang sangat mulia. Dan itulah dia kisah yang sangat menarik, yang menggambarkan tentang bagaimana usaha ke arah mencari kebaikan ini. Itu sebab ada hadis Nabi yang merupakan hadis yang sahih, bahawa Sayyidina Umar pernah berkata, Umar radhiyallahu anhu qala, law nada munadin minas sama ayuhan nas innakum dakhilul jannah kullukum ajma'una illa rajulan wahida la khiftu an akuna ana huwa walau nada munadin ayuhan nas innakum dakhilun nar illa rajulan wahidan la rajautu an akuna ana hu. Ini Sayyidina Umar pernah berkata, kalaulah ada penyeru langit beritahu, wahai sekalian manusia, semua kamu akan memasuki syurga kecuali seorang saja, saya aku bimbang akulah orang yang seorang itu. Dan kalau ada penyeru menyeru, wahai sekalian manusia, sungguhnya kamu semua akan masuk neraka kecuali seorang saja, aku akan berharap akulah orang yang selamat itu. Ni kata-kata ni dia dalam bab usaha tau. Usaha kita ni mesti dibayangi oleh perasaan khauf dan juga raja. Jadi bila kita ada apa yang dipanggil sebagai khauf dan raja ni, umpama sayap pada seekor burung, ada dua belah ni kan, burung tak boleh terbang dengan sebelah, ada khauf ada raja. Maknanya dalam ketakutan kita ni, aku ni dapat kemudahan ke tidak, kita mengharap daripada Allah SWT. Maka kat situ datang usahanya. Jadi kembali kepada ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ni Ahlus Sunnah meyakini, mengatakan bahawa memang ketetapan Allah itu yang akan berlaku, kehendak Allah itu yang pasti berlaku. Tapi manusia ada pilihan seperti yang berlaku pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ni satu lagi kisah yang menarik, bahawa Sayyidina Umar ketika diberitahu tentang berlakunya wabak di Amwas, maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tidak memasuki tempat tersebut. Dan ditanya kepadanya oleh Abu Ubaidah yang berada di situ, wahai Amirul Mukminin, kenapa tuan tidak masuk ke sini? Jawapannya, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada satu ketetapan Allah kepada ketetapan yang lain. Mana kat sini usaha. Jadi bila kita mempelajari daripada Nabi SAW, kalau kamu berada di satu tempat berlaku wabak, kamu jangan keluar. Kalau kamu berada mendengar satu wabak berlaku di satu tempat, kamu belum masuk, kamu jangan masuk. Ni untuk kita memahamilah bahawa dalam akidah Ahlus Sunnah, perkara yang namanya masyiatullah ni, ketetapan Allah, kehendaknya, itu kita tidak tahu. Tapi kita kenalah membuat pilihan yang betul dalam hidup ini untuk mencari kebaikan, mengikutinya. Pernah tak tuan-tuan dengar kisah seorang perempuan, dan perempuan ni merupakan antara yang paling cantik di kalangan orang Arab. Perempuan ni pernah berkahwin dengan 4 orang lelaki
dan keempat-empatnya mati syahid. Allahu Akbar. Ini wanita yang mulia ni namanya sahabiah jalilah, namanya Atikah binti Zaid bin Amr Al-Qurasyiyah. Ni sepupu kepada sahabat yang agung Umar bin Khattab radhiyallahu an, saudara kandung kepada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni yang isterinya Fatimah binti Khattab, yang kita masyhur cerita tentang Sayyidina Umar pergi ke rumahnya, mengetahui mereka masuk Islam, memukulnya berkaitan dengan surah Taha tu kan. Adalah penjelasan para ulama terhadap perkara yang berkaitan latar belakang turun surah itu. Kita pernah bincang surah Taha ni beberapa tahun lalu. Jadi Atikah ni adalah seorang wanita yang mulia, wanita yang salihah, sahabiah yang unggul, dan perkahwinannya dengan beberapa orang sahabat semuanya gugur syahid, sampai beliau ni dipanggil zauja li arba'ati syuhada, isteri kepada 4 orang suami yang telah mati syahid. Menarik tuan kisah ni. Kisah ni saja saya bawa kepada tuan tentang bagaimana ketentuan atau pengetuan Allah dalam hidup dan usaha kita untuk mendapat yang terbaik. Asalnya ni Atikah binti Zaid ini wanita yang mulia ni, yang berbayar dengan Rasulullah, banyak kisahnya, berhijrah ke Madinah, terkenal dengan wanita yang cantik, berakhlak mulia, kuat ibadah ni. Mula-mula dia berkahwin dengan Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah ni yang telah membantu memberikan update kepada Abu Bakar, kepada Rasulullah ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada dekat Gua Thur dalam peristiwa hijrah. Ni Abdullah bin Abi Bakar ni. Abdullah ni oleh kerana sangat mencintai isterinya, dan apa istilah kita nama, terlalu asyik dengan kecantikannya, sampai pernah Abdullah bin Abi Bakar ni tertinggal salat berjemaah. Bukan salat Jumaat tau, salat jemaah. Ni telah dijelaskan oleh penulis sirah Syekh Farid Kasim Anus dalam bukunya berkaitan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada orang mengatakan Abdullah bin Abu Bakar sahabat Nabi ni, anak pada Abu Bakar ni, abang kepada Aisyah radhiyallahu anha ni. Abdullah ni pernah tertinggal sembahyang Jumaat kerana terleka dengan kecantikan isterinya. Ini tidak betul, kata Syekh Farid Kasim Anus, tak betul. Yang betulnya bahawa Abdullah bin Abu Bakar dan Abu Bakar ni tertinggal sembahyang berjemaah, bukan berjumaat. Oleh kerana Abdullah ni terlalu asyik dengan kecantikan isterinya sampai terlepas salat berjemaah, maka ayahnya Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Nabi yang unggul ini, memerintahkan Abdullah ni puteranya supaya menceraikan Atikah itu. Tapi kerana kecintaannya, kemuliaan akhlak isterinya tak bersalah. Akhirnya beliau rujuk kembalilah isterinya itu. Adalah kisah menarik. Atikah ni bila terpisah dari suaminya, dibuat satu syair. Syair ni indah lah tuan. Lallahi ainan man ra'a mithlahu fatan akarra wa ahma fil hiyaji wa asbara idza syu'ithat fihi al-asinnatu khadaha ila al-maut hatta yatruka rumhu ahmara fa aqsamtu la tanfaku aini sakhinatan alayka wa la yanfaku jildi aghbara. Cantik sungguh kata-kata ni tuan. Bahawa Atikah ni yang saya bawa kisahnya, bagaimana berkaitan dengan pilihan dalam hidup kita. Di samping ketentuan Allah, kita pilih yang terbaik lah. Sebab itu Atikah ni berkahwin walaupun telah kematian suaminya, berkahwin dengan suami berikutnya sehingga 4 orang suaminya dan semuanya gugur sebagai syahid. Ada satu pendapat mengatakan Sayyidina Ali kan Allah wajah pernah meminangnya, tapi dia mengatakan wahai mukminin, janganlah kahwin dengan saya, nanti tuan pun akan gugur syahid juga. Kisah ni menarik bagi saya bawa kepada tuan supaya kita memahami dalam hidup ini kita berusaha dapat yang terbaik. Kehendak Allah itu kita tidak tahu sebenarnya. Maka janganlah putus asa dan mencari kebaikan dalam hidup, supaya mohonlah selalu kepada Allah SWT. Allahumma alihimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Allah ilhamkan kepada aku kebaikan dan selamatkan aku dari kelemahan diriku sendiri. Ini doa penting untuk kita baca kerana berkaitan. InsyaAllah saya akan sambung kisah Atikah yang menarik ini. Zauja li arba'ati syuhada ini pernah menjadi pengalaman jadi isteri kepada lelaki-lelaki yang unggul pada zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi semuanya, dan semua suaminya mati syahid. InsyaAllah kita akan lanjutkan kisah ini dalam kuliah akan datang bagi memahami maksud wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jangan lupa ya, bila kita dapati kuliah ni berguna, beri kita kefahaman, daripada kita informasi baru, tolong sampaikan kepada teman, taulan rakan bahawa di IKIM ni dalam rancangan Lembayung Al-Quran ada satu benda baru yang kita pelajari. Lembayung Al-Quran mengisi kisah-kisah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi diterbitkan dengan kerjasama Wakaf IKIM. Jom jadi sebahagian daripada penyumbang melalui